bahu masih boleh diangkat, maksudnya kita adalah dalam keadaan yang baik, saya rasa. Normal. Okey. Kalau tiba-tiba macam tak terangkat, ada sesuatu ke kat bahu? Wow. Tapi kita nak tahu kan sebab apa ini adalah satu istilah yang dipanggil bahu beku. Okey. Saya pun pertama kali juga mendengar sebenarnya istilah bahu beku ni. Kenapa ni? Letak dalam teh ais ke? Tapi kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi sebenarnya. Ini antara perkara yang kita kena ambil berat jugalah tentang simptom bahu beku ini. Jadi bersama-sama kita waktu ini, Arif. Untuk kita bincang dan juga kupas isu bahu beku ini, kita bawakan Dr. Kamaruzaman Haji MS Kadir di studio. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam. Okey, baik. Bahu beku mungkin satu istilah ataupun satu terma baru bagi mereka yang baru dengar. Saya pernah dengar tapi tak tahu secara mendalam bahu beku tu apa. Jadi sebagai permulaan, Doktor, apa itu bahu beku? Bahu beku ni istilah yang diterjemah daripada bahasa Inggeris, iaitu frozen shoulder. Jadi bahu beku ni maksudnya bahu tu dah ketat. Mengapa dia ketat? Kerana keradangan selaput tisu di bahu itu. Jadi pergerakan bahu tu terbatas. Jadi itu puncanya. Dan kita melabelkan seseorang itu mengalami bahu beku tu apabila dia tidak boleh mengangkat tangan dia lebih daripada 100 darjah degree di depan dan di belakang pun. Jadi kebanyakan mereka ni mungkin ada kekangan dahulu. Selepas lama kelamaan bahu tu jadi beku kerana dia tak boleh angkat lah. Jadi tisu dalam bahu tu jadi radang. Selaput tu dah keras. Jadi itu satu faktor je lah.